Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton setia podcast Bicara Sihat. Apa khabar semua? Bersama saya pada hari ini Dr. Nur Rashikin Ibrahim atau Dr. N di dalam podcast ini untuk kita sama-sama membincangkan satu topik yang sangat hangat dan terima kasih kepada semua para penonton kerana kita telah bersama-sama anda dalam episod ketiga pada kali ini untuk mendapatkan maklumat dalam platform yang sahih dan juga santai. Jadi pada hari ini bersama-sama saya adalah seorang yang saya kira alhamdulillah kita dapat menjemput beliau kerana dalam kesibukan beliau untuk membincangkan tentang satu topik yang saya kira dekat di hati semua, melibatkan juga pelbagai peringkat umur dan berkait dengan jarum. So bersama saya pada hari ini, terima kasih kita bertuah kerana di sebelah saya ini adalah saya ucapkan selamat datang ke podcast Bicara Sihat yang berbahagia Datuk Dr. Nur Siah binti Ali, Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Okey. Datuk, kita hari ini nak membincangkan satu topik yang agak berat jugalah. Yang saya rasa tadi saya dah cakap dia berkait dengan jarum. Dia ada ayat-ayat perisai kat situ kan. Tapi secara kasarnya topik tu bertajuk imunisasi lah. Okey. Dan sebelum itu Datuk, sebelum kita bincang, kita masuk dan kita kupas dan kita bongkar macam-macam pasal imunisasi ni, mungkin para penonton nak tahu jugalah. Datuk ni saya tahu Datuk dah 30 tahun, lebih dari 30 tahun berkhidmat. Bukan calang-calang berkhidmatnya sebelum sampai menjadi pengarah bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Datuk memang dah lama di lapangan ya. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikitlah kepada penonton sebab saya pasti penonton memang nak tahulah siapa yang nak bercakap tentang topik hari ni. Terima kasih Dr. N. Saya berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia dah 34 tahun. Oh, lama tu. Ya, setahun je dalam perkhidmatan saya bekerja di hospital semasa menjadi doktor siswaza. Selepas tu memang bekerja di lapangan di klinik kesihatan. Tahun pertama selepas saya habis latihan doktor siswaza, saya ditempatkan di klinik kesihatan Simpang Pelangai Bentong Pahang, yang mana masa tu di klinik tersebut tiada talian telefon. Tak ada talian telefon? Tiada. Oh, tak ada apa-apa yang nak menghubungkan Datuk dengan dunia luar ke macam mana tu? Memang tak ada talian telefon. Kalau ada kes yang nak dirujuk, kena pergi ke Balai Polis Mancis, Balai Polis yang berhampiran untuk menghubungi hospital. Jadi di klinik kesihatan tersebut saya telah belajar tentang kepentingan memberi perkhidmatan kesihatan daripada ibu mengandung sehingga ke warga emas dan kepentingan untuk dekat dengan masyarakat, komuniti maksudnya. Jadi sangat memberi kesan lah kepada saya sehingga saya mengambil keputusan untuk menyambung pelajaran dalam bidang perubatan keluarga, yang mana saya ditempatkan sebagai pakar perubatan keluarga di klinik kesihatan. Dan tahun lepas lah saya ditempatkan di bahagian pembangunan kesihatan keluarga Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia. Menggalas tugas sebagai seorang yang di peringkat polisi pengarah. Ya, betul. Berdasarkan pengalaman 33 tahun di lapangan. 33 tahun ni masuk tahun 34 lah tu. Ya, betul. Saya rasa saya pun kalau fikir-fikir tak sampai kot 34 kalau full service kot. Wallahu alam. Okey Datuk. Jadi saya boleh katakan kalau Datuk kata bentong, kira lumpur Datuk masuk, bot Datuk redah, Bentong sungai. Pahang tu tidaklah redah lumpur ataupun sungai. Okey. Tapi saya ada pengalaman masuk ke kawasan pedalaman, sebagai
pasukan klinik bergerak Mhm. masuk ke kampung-kampung pedalaman di kawasan Felda, di kawasan kampung untuk Ya, Tok. memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Okey. Jadi Datuk, bila Datuk cakap masyarakat tu komuniti lah ya. Ya, Dia memang selari ataupun inline dengan kita punya topik hari ni lah. okey. Tajuk yang besar imunisasi. Tajuk tu Ya, nampak berat. Tapi bila kita kata perisai, dia shield kepada komuniti dan untuk kesejahteraan bersama. Jadi ramai di luar sana kan Datuk, kadang-kadang kita ada pengalaman dengan mengendalikan COVID kan Datuk. ya. Jadi vaksin ataupun jadi apa mungkin Datuk boleh ceritakan sikit sebab saya rasa masih ada di luar sana yang bila kita kata imunisasi vaksin. Apa imunisasi vaksinasi? Adakah terminologi tu digunakan? Apa sebenarnya cerita di sebalik imunisasi tu Datuk? Okey, sebenarnya vaksin dia adalah bahan biologi yang dicipta di makmal, Mhm. mungkin daripada virus yang dimatikan Okey. ataupun virus yang dilemahkan ataupun ada partikel lah bahagian daripada virus tersebut ataupun maklumat genetik virus tersebut yang digunakan untuk menjana antibody. Antibody ni adalah sel pertahanan badan agar apabila di masa hadapan seseorang terdedah kepada kuman sama Penyakit ke, ada virus atau bakteria, uh, badan tu akan telah ada sistem pertahanannya sendiri. Okey. Jadi badan akan kenal dan boleh melawan Apa-apa saja virus yang manusia terdedah. Mhm. Jadi imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk membolehkan badan melahirkan imuniti ataupun ada pertahanan. Kalau Pertahanan kita terhadap nak daya cakap tahan lah. kalau kita nak cakap dalam bahasa mudah, macam kita bagi satu blueprint kepada badan supaya badan menyediakan tentera. Jadi apabila di masa hadapan berhadapan dengan musuh, badan telah ada tentera yang boleh melawan. Dia kira tentera tu pegang perisai. Ya. Itulah. So perisai. So Jadi itulah maksudnya. badan tu akan boleh insya-Allah diselamatkan daripada kesan buruk kemasukan virus tersebut. Okey. So bila Datuk kata badan tu sebagai perisai sekarang ni, bila kita cakap masih ramai lagi kat luar tu, especially kalau kita ingat pengalaman COVID kita kan, imunisasi. Saya nak mulakan kita punya kupasan ni. Ya. Mungkin kenapa imunisasi ni kita dah mula. Kita tahu bahawa semasa lahir banyak orang tahu memang kena cocok lah. Selalu bila mak bapak dia nak takutkan budak-budak, selalunya dia nak takutkan anak-anak, macam dia kata polis nampak tangkap, doktor nampak cocok dia kan. Tapi jadi dia menakut-nakutkan satu kan kadang kan. Tetapi kepentingan imunisasi tu Datuk sendiri kepada kanak-kanak, kenapa kanak-kanak ni kena kita bagi vaksin ataupun kena melalui proses imunisasi ni, Tok? Okey, sebenarnya negara kita telah ada program imunisasi kebangsaan yang kita mulakan semenjak tahun 1950-an lagi. Dan pada peringkat permulaan kita fokus kepada bayi baru lahir sehingga mereka di peringkat awal usia kanak-kanak, ya. Dan lama kelamaan negara kita juga memberi vaksinasi kepada orang dewasa dan warga emas. Jadi kalau saya bercerita tentang vaksinasi kepada kanak-kanak, tujuan utamanya adalah untuk membantu kanak-kanak mempunyai perisai terhadap virus, kuman yang mereka terdedah sewaktu mereka mula membesar. Ini kerana
semasa di peringkat bayi dan kanak-kanak, badan tu belum ada cukup perisai. Belum ada cukup ketahanan lah Ya, untuk dia nak ataupun melawan. ketahanan Ya. untuk meneruskan kehidupan. Dan badan akan terdedah dengan pelbagai jenis kuman sewaktu kanak-kanak ini membesar. Jadi apa yang Kementerian Kesihatan laksanakan melalui program imunisasi kebangsaan yang bermula daripada hari kelahiran, ya, kita memberi vaksin BCG dan vaksin hepatitis B, diikuti dengan pada umur 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan kita beri vaksinasi 6 serangkai. Ya, dalam 6 serangkai itu kita ada 6 jenis vaksin yang melawan 6 jenis kuman. Ya, pada usia 4 bulan, 6 bulan, kita juga beri imunisasi pneumokokal yang boleh melindungi kanak-kanak daripada jangkitan paru-paru dan jangkitan selaput otak, ya, meningitis, ya. Seterusnya, kalau di negeri Sabah, kita bagi vaksin MMR seawal umur 6 bulan. Tapi di Semenanjung kita bagi vaksin terhadap MAM, measles dan rubella pada usia bayi 9 bulan dan 12 bulan. Ada perbezaan ke Datuk antara Sabah dengan Semenanjung ni? Ada, kerana di Kenapa? Sabah kejadian measles ataupun campak ini Lebih lebih berleluasa lah. berleluasa. Oleh kerana itu kita bermula seawal 6 bulan untuk negeri Sabah. Manakala di negeri lain kita beri pada usia 9 bulan dan 12 bulan. Jadi itu adalah jadual vaksinasi untuk 12 bulan yang pertama kehidupan. Diikuti kita ada dos tambahan pada usia 15 bulan. Kita bagi booster untuk pneumokokal dan pada usia 18 bulan kita juga bagi booster dose untuk yang 6 serangkai tadi. Jadi memang dah ada jadual yang tetap yang sepatutnya kalau ibu-ibu ni dia ada anak daripada usia tu dia kena bawa lah ikut berkala. Ikut Betul. ni. Memang kalau diikutkan hampir setiap bulan kena datang ke klinik untuk kita nilai Betul. tumbesaran dan juga memberi vaksinasi. Betul. Saya pun ingat lagi sebab Ya. anak-anak saya walaupun dah besar, Ya. tapi masa dululah Ya. muda-muda memang kena pergi 12, 18 kita ingat lagi lah memang kena Betul. pergi. Cuma Datuk sekarang ni kan dalam era macam mana saya nak cakap, dalam era kita kan post COVID Datuk, masa COVID dulu kan kita ramai orang ada yang nak vaksin, ada yang tak nak vaksin. Jadi Ya. masih ramai yang dia punya impact tu apabila kepercayaan ataupun keraguan terhadap vaksin semasa pasca COVID atau semasa COVID tu, jadi dia ada tak impact Datuk kepada maksudnya selepas kepada mereka-mereka yang selepas walaupun COVID dah habis tetapi selepas itu masih ada keraguan terhadap vaksin-vaksin ni macam kat mana kita sekarang? Kat mana kita? Saya akui COVID pandemik telah memberi impak besar kepada cara manusia berfikir. Ya, ini kerana semasa pandemik COVID yang kita tidak jangka, kita telah berhadapan dengan situasi keperluan memberi vaksin sebagai langkah untuk meredakan keadaan. Dan memang kita telah buktikan pada tahun pertama COVID, tahun 2020 situasinya adalah sangat tidak terkawal. Tetapi semenjak adanya vaksin pada tahun 2021 dan seterusnya, situasi telah dapat kita kawal. Ya. Namun ingatan dan kaitan manusia tentang vaksinasi dan kesan
kita dapati agak berlarutan sehingga kini. Dia ada impact dia Ya, jugalah. manusia masih lagi mengkaitkan vaksinasi dengan kesan vaksinasi COVID semasa pandemik dahulu. Masih ada Ya. Datuk. Dia berbalik kepada macam contohlah Datuk kadang-kadang kita tengok macam semasa bukanlah semasa COVID, masa saya nak ni ada dalam kalangan masyarakat yang mengatakan mak bapak aku pun tak vaksin, sihat je. Kan. Jadi mak bapak tu pun kata anak aku pun tak payah vaksin lah. Sebab dia kata aku okey je, mak saya okey, saya okey. Jadi jadi bila dia ada anak cucu pun tidak dibawa untuk nak terima. Dia mungkin terima yang vaksin semasa lahir tu sebab terpaksa nak duduk kat hospital kalau tak ambil benda tu tak boleh discharge. Contohlah saya ambil kan. Tapi bila dia dah balik, dia tak bawa balik because anggapan dia adalah vaksin ini cocok-cocok ni mungkin lagi akan memudaratkan. Ini tanggapan dia orang lah, dan ada juga orang kata gerakan-gerakan mungkin yang memberi influence lah. Memberi kita kata dia menyebabkan kepercayaan dia, dan dia kata saya rasa saya takkan vaksin. Ini saya dapati memang ada banyak pengalaman saya juga lihat di bawah, dan kadang-kala ada yang okey, ada yang kadang-kadang anak pun sakit ternak di ICU bila kita tengok sejarah vaksin tak ada. Jadi barulah kita nak macam terduduk sekejap lah kan, terfikir macam tu. Tapi Datuk, pemahaman masyarakat ni, sebab saya rasa dia ada benda yang dia tak faham. Dia tak faham bahawa kadang-kadang dia kata anak orang lain vaksin lah. Saya tak vaksin, saya okey je. Kenapa saya nak vaksin? Macam tu. Okey. Kepada pendengar semua, ya. Sebenarnya bahan dalam vaksin ini telah dikaji. Kita di Malaysia, kita ada National Pharmaceutical Regulatory Agency atau NPRA yang mengkaji dan memantau untuk memastikan vaksin dan vaksinasi adalah satu yang selamat untuk rakyat Malaysia. Jadi kesemua vaksin yang diberikan di bawah program imunisasi kebangsaan adalah halal, ya. Dia ada kaitan dengan kepercayaan diorang vaksin tu haram dah tu? Mungkin, dan di lapangan dahulu pun saya berhadapan dengan isu halal haram yang dibangkitkan oleh segelintir dari mereka. Sebenarnya kita mensasarkan untuk memberi liputan vaksinasi kepada 100% kanak-kanak, ya. Ini kerana apabila kita memberi vaksinasi dalam 5% kanak-kanak mungkin tidak respon terhadap vaksin tersebut. Ya, kita mensasarkan apabila kita beri vaksin, badan akan bertindak balas untuk membentuk antibodi atau sistem pertahanan badan, ya, yang mencegah daripada seseorang itu mendapat jangkitan kuman tertentu, ya. Namun badan manusia memang ada segelintir yang tidak akan memberi tindak balas tersebut. Maksudnya, apabila kita beri vaksin, badan tidak menjana antibodi yang secukupnya. Jadi, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya. Namun, apabila kita beri kepada coverage atau liputan hampir 100%, 95% akan menjana sistem pertahanan badan yang akan membantu 5% yang tidak menjana sistem pertahanan badan ini. Ya, jadi ini yang kami namakan sebagai imuniti kelompok ataupun herd immunity. Jadi mungkin ada orang bilangan kecil yang tidak mengambil vaksinasi,
akan terlindung daripada mendapat jangkitan kuman kerana kebanyakan kelompok dalam masyarakat tersebut telah diberi vaksinasi. Tetapi yang merisaukan Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang adalah bilangan yang tidak mahu mengambil vaksin ini bertambah. Jadi kita takut sekiranya imuniti kelompok ini tidak mampu lagi untuk mempertahankan orang-orang yang tidak dapat menjana imuniti atau orang yang tidak mahu divaksin, dan yang akan menyebabkan berlakulah wabak atau kejadian penyakit-penyakit yang boleh kita cegah melalui pemberian vaksin. So kalau kita tengok sejarah di negara kita ataupun sejarah di dunia, kita telah basmi smallpox. Ya, smallpox dah tak ada dah di muka bumi ini kerana pemberian vaksin dulu, ya. Dan kita telah berjaya sangat mengurangkan kejadian difteria, kejadian pertasis atau batuk kokol. Jadi kita rasa risau sekiranya situasi tidak mahu mengambil vaksin berterusan dan menjadi semakin teruk, kerana dia akan boleh menyebabkan kejadian penyakit-penyakit yang boleh kita bendung dengan vaksinasi ini Dia menjadi bertambah. Tambah. Ya. Susah lah macam Ya, tu, ya. kerana penyakit-penyakit ini memberi komplikasi yang serius kepada anak-anak yang sedang membesar dan boleh mendatangkan kesan yang berpanjangan. Jadi Datuk, macam mana kita nak pastikan, sebab dia adalah kira vaksin ni yang kita buat jadual kita yang padat tu, Datuk, yang jadual kita kena datang kan, untuk ibu-ibu ataupun ayah-ayah bawa tu, adakah dia macam kita memang ini untuk penonton lah, mungkin saya tahu tapi untuk penonton wajib, adakah kita wajibkan? Ada tak pernah tak? Sebenarnya galakkan, ya, dan kita sentiasa mewar-warkan kepada masyarakat tentang tanggungjawab sosial setiap ahli masyarakat untuk memastikan anak-anak diberi vaksin. Sebagai orang dewasa yang faham, membantu untuk melindungi anak-anak daripada mendapat ataupun terdedah kepada jangkitan. Ya, itu adalah satu tanggungjawab sosial, satu peranan orang dewasa kepada anak-anak untuk memastikan anak-anak mereka terlindung daripada perkara yang boleh kita lindungi. Yang boleh kita bendung lah. Yang boleh kita lakukan sesuatu, peranan orang dewasa untuk memastikan anak-anak ini membesar dalam suasana yang selamat. Baik tu. Ya. So memang kira kita tidak wajibkan, tetapi kita galakkan. Ya. Jadi sangat galakkan. Jadi kita kena tingkatkan pengetahuan atau literasi mereka. Betul. Lah tentang penyakit ataupun keperluan memberi vaksinasi. Mendapatkan vaksin punya suntikan. Jadi, tadi Datuk dah cakap pasal perisai kan? Perisai lah. Dia tadi kita sentuh, kita mulakan dengan diskusi kita ataupun kita punya perbincangan tadi tentang dengan anak-anak. Anak-anak, okey. Sekarang ni Datuk, kita juga saya rasa memang BPKK, KKM, dia sekarang menuju ke depan lah Datuk. So, boleh Datuk terangkan sikit pelindungan, macam mana kita nak melindungkan bayi dekat dalam rahim ibu. Okay. Kita dah ada ke arah? Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu penjagaan kesihatan kepada masyarakat. Ya, kita dapati penyakit seperti difteria, pertasis, batuk kokol berlaku kepada bayi seawal umur sebulan, 2 bulan. Manakala kita mula memberi vaksinasi ini
pada umur 2 bulan dan ke atas, dan vaksinasi ini kita beri dalam beberapa dos kerana badan mengambil masa untuk membentuk pertahanan badan, ya. Jadi oleh kerana kita dapati berlaku juga kejadian penyakit difteria, penyakit batuk kokol sebelum jadual vaksinasi bermula. Jadi sekarang Kementerian Kesihatan Malaysia mulai bulan Mei 2025 telah memulakan suntikan vaksinasi Tdap kepada ibu mengandung. Tdap tu apa, Datuk? Okey, Tdap adalah vaksinasi untuk mencegah jangkitan tetanus, D untuk difteria, Tetanus yang kancing itulah, Datuk, gigi, kancing gigi yang memang dari dulu kita beri kepada ibu hamil. Jadi kita dah ada vaksin yang kombinasi. Dalam vaksinasi tersebut ada tetanus atau kancing gigi dan juga difteria. Difteria adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang paru-paru, ya, dan juga batuk kokol atau pertasis. Jadi 3 vaksinasi kita berikan kepada ibu hamil, bukan sahaja untuk ibu. Fokus pada ibu adalah tetanus atau kancing gigi, manakala untuk bayi adalah difteria dan pertasis. Jadi kita berikan seawal 27 minggu kandungan sehingga 36 minggu kandungan, kerana kita nak ibu tu ada antibody, yang mana antibody ini masuk melalui plasenta atau uri kepada bayi yang dalam kandungan. Jadi kita mahukan bayi yang dalam kandungan apabila lahir telah ada pertahanan terhadap penyakit difteria dan pertasis atau batuk kokol. Jadi kita harap tiada lagi bayi seawal sebulan, 2 bulan dijangkiti dengan kuman-kuman tersebut. Ya. Jadi maksudnya bila kita bagi tu memang waktu ibu yang kita galakkan ibu datang lah. Ya, ibu yang dalam lawatan susulan antenatal atau semasa dia mengandung. mengandung. Ya. Jadi antara 27 minggu tadi Datuk cakap sampai 36. Selalunya ibu-ibu ni akan bersalin dalam antara 38 sampai kita 40 jangka minggu lah. tempoh kehamilan tu termnya 38 minggu 38 minggu ke atas lah. Jadi Datuk, maksudnya tu saya rasa luar biasa lah kita punya pencapaian tu, sebab kita dah macam Datuk kata tadi, kita ada vaccination punya program atau immunisation punya program ni daripada tahun 1950 tahan lagi. Ya, betul. And then kita dah progress. So the latest one adalah yang semasa tahun lepas lah, Datuk. Okey. Jadi kalau boleh saya tanya, Datuk, dia punya uptake tu macam mana, Datuk? Dia memang semua yang akan dapat ataupun ada yang refuse juga, Datuk? Ada? Kita memang tawarkan kepada semua orang. Ya, kita tawarkan kepada semua ibu-ibu untuk mengambil vaksinasi untuk kesejahteraan ibu dan juga anak. Ya. Jadi itulah saya kata kita di bumi Malaysia ni memang kita bertuah sebab semua boleh diberi kan. Kita jadi dia anak tu lahir pun alhamdulillah sihat, ibu pun dilindungi daripada kancing gigi dan sebagainya. Lepas tu kita ada jadual-jadual yang padat tu lah, Datuk. Okey, saya nak tanya juga, sekarang ni tadi kanak-kanak, lepas tu ibu mengandung kita patah balik. Sekarang ni kita siapa-siapa yang ada anak remaja ni, Datuk, kan?
apa yang lagi yang kenapa kita offer? Maksudnya di sini checkpoint penting. Bila anak-anak tu membesar, ramai orang kata, dah ambil MMR, dah ambil MMR. Ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Jadi boleh Datuk, ada segelintir ibu bapa dia macam endah tak endah lah. Dia macam, alah budak tu dah besar, budak tu dah kuat kan. Alah apa sangat ya, aku pun okey je, anak aku okey je, tak ada pun MMR saya dulu, tak payah pun cocok, elok je saya. Jadi macam mana kita nak nasihatkan ibu bapa yang macam bukanlah nak kata ignorant, dia macam endah tak endah jugalah. Okey, seperti yang saya nyatakan tadilah ya, uh, kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar ya untuk membeli vaksin kepada untuk diberikan kepada rakyat Malaysia ya. Ini kerana memang kita ada bukti yang saintifik tentang keberkesanan vaksin untuk mencegah daripada mendapat penyakit-penyakit yang boleh mendatangkan komplikasi yang serius. Jadi kalau tadi saya nyatakan tentang program imunisasi kebangsaan untuk kanak-kanak, Kementerian Kesihatan juga memberi vaksinasi kepada remaja ya, termasuklah imunisasi HPV ya, Human Papilloma Virus, untuk mencegah daripada mendapat kanser cervix yang kita di Kementerian Kesihatan berikan kepada kanak-kanak remaja lah ya, remaja di alam persekolahan. Kalau sebelum ini kita beri kepada remaja berusia 13 tahun, kita mengambil kira kepentingan coverage kepada remaja, dan kita sedar ada remaja tidak menyambung persekolahan pada selepas tamat persekolahan sekolah rendah. Jadi mulai tahun ini 2026 kita memberi suntikan HPV kepada remaja 13 tahun dan 12 tahun, dan pada tahun hadapan 2027 dan seterusnya kita memberi suntikan vaksin HPV kepada remaja berusia 12 tahun ya. So kita kalau boleh, ialah sebab benda-benda ni kira memang mencegah kepada, insya-Allah boleh mencegah lah. Jadi kita beri vaksinasi ini bukan sahaja kepada kanak-kanak, tapi sebenarnya vaksin untuk semua peringkat umur ya. Ini kerana kita target kepada penyakit-penyakit yang peringkat umur tertentu mudah terdedah ya. Jadi kalau remaja perempuan, kita beri HPV untuk mencegah mendapat jangkitan human papilloma virus yang boleh mendedahkan dia kepada kanser cervix. Kita menyediakan remaja perempuan untuk masuk ke alam reproduksi ya, alam dewasa ya. Manakala kalau orang yang nak pergi haji ya, terdedah kepada kelompok manusia lautan manusia kan. Jadi Macam sekarang ni nak menunaikan haji ni. Kita juga berikan vaksin meningokokal ya, vaksin COVID kepada yang Memang ini semua percuma Datuk di kerajaan. Ya. Manakala kalau untuk peringkat usia warga emas, kita juga beri vaksin influenza kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas dengan penyakit kronik. Kalau tak ada penyakit kronik Datuk, Kita galakkan untuk mengambil vaksinasi ya, kerana apabila usia meningkat, sistem pertahanan badan menjadi semakin lemah ya, dan apabila ada penyakit kronik seperti diabetes akan turut menurunkan sistem pertahanan badan. Jadi secara dasarnya boleh saya katakan Datuk, daripada rahim ibu yang Datuk terangkan tadi pasal TDAP. Lepas tu sampailah kita ada jadual yang padat tu daripada birth untuk membina sistem pertahanan badan seusia awal umur manusia sehinggalah ke usia emas.
sampai ke usia emas. Maksudnya dia memang ada satu ekosistem yang orang kata daripada kita womb to tomb lah. Ya, Tu dari boleh dalam dikatakan kandungan sehingga ke sampailah usia emas emas memang ada perlindungan itu. perlindungan melalui vaksinasi untuk membantu manusia sihat. Ya. Jadi Datuk, kalau kita cakap macam tu, okey, saya nak ubah sikit Aha. kita punya perbincangan ni. Selalu kan orang kan kadang-kadang macam dululah ada kes di mana chickenpox. Aha. Chickenpox lah. Kita cakap tadi pasal smallpox dah eradicate kan. Dah Okey. dibasmikan. Dia dibasmikan. Ya. Chickenpox dia selalunya memang akan selalunya lah kebiasaannya bila budak tu umur 5 tahun atau 6 tahun kadang-kadang ada kena chickenpox kan. Lepas tu nampaklah blister-blister kat situ. Lepas tu memang dia tak ada dulu dia tak ada ubat lah. Tapi sekarang ada orang pergi private makan. Kenapa apa bezanya macam chickenpox tu, kenapa dia tidak dimasukkan dalam jadual? Datuk, boleh Okey. itu saya Okey. rasa ramai yang bertanya Okey. tu. Kementerian Kesihatan Malaysia melakukan kajian impak, kesan dan kos. Ya. Jadi biasanya untuk memberikan secara coverage yang besar untuk mendapatkan impak yang bagus kepada manusia dan masyarakat, ya. Strategi kesihatan awam adalah melindungi daripada jangkitan kuman yang serius. Ya, yang serius. Kita akan terdedah dengan pelbagai jenis kuman, macam kita terdedah kepada batuk sersema, ya, tapi batuk sersema biasa disebabkan oleh virus juga, tapi dia tidak mendatangkan komplikasi yang serius, ya. Jadi kita tidaklah bagi vaksinasi untuk semua perkara, ya. Jadi untuk keberkesanan kos, kita mengambil kira penyakit yang memberi impak yang besar kepada manusia, ya. Jadi untuk chickenpox, Nanti orang tanyalah pula, Tok, chickenpox tu tak ada impak besar ke? Macam-macam scar-scar semua banyak Tok. okey, chickenpox dia memang at least sekurang-kurangnya seminggu orang yang dijangkiti tu mungkin akan tak macam-macam berapa lah. sihat, Sihat. kan? Ya. Tapi chickenpox di kalangan kanak-kanak kebiasaannya komplikasinya tidak serius. Tidak Ya? serius, ya. Jadi kuranglah keperluan untuk kita memberi vaksinasi, ya. Dan sebenarnya terdedah kepada chickenpox semasa usia kanak-kanak itu memberikan badan pendedahan dan membentuk antibodi secara semula jadi agar tidak mendapat chickenpox semasa usia dewasa, ya. Namun kalau orang tu tidak pernah mendapat chickenpox semasa dia kanak-kanak dan dia mendapat chickenpox semasa dewasa, Kementerian Kesihatan memberi rawatan ubat agar tidak mendapat komplikasi yang serius jangkitan semasa dewasa, ya. Jadi memang kita beri rawatan ubat lah agar tidak mendapat komplikasi yang serius. Jadi itulah pendekatan yang Kementerian Kesihatan laksanakan, ya. Pendekatan penjagaan kesihatan awam, kita ambil kira yang mana memberi kesan yang besar. Impak yang besar kepada masyarakat. Ya, betul. Termasuklah juga herd immunity Betul. dan sebagainya tadi. Ya. Okey Datuk. Jadi secara saya boleh simpulkan di sini bahawa jadual tu dah ada. Ya. Kira untuk ibu bapa tunaikanlah hak yang sepatutnya ada untuk anak-anak Laksanakanlah itu. tanggungjawab sebagai orang dewasa yang menjaga anak-anak yang sedang membesar
rebutlah peluang yang diberi oleh kerajaan ya untuk mendapatkan vaksinasi kepada anak-anak yang sedang membesar inilah. Supaya kita dapat melindungi anak-anak kita daripada penyakit-penyakit lah Ia yang tak melindungi sepatutnya. negara daripada wabak ya. Ya, betul. Akibat penyakit-penyakit yang kita boleh lindungi kerana ada pencegahan melalui vaksinasi. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik Baik dari daripada merawat. merawat. Ya. Alhamdulillah. Okey Datuk. So kita rata-rata kita dah bincang aspek itulah, aspek vaksin, Ya. apa itu imunisasi, bagaimana penjadualan dan sebagainya. Kita nak masuk kepada satu aspek yang lebih panas sikit Datuk, Aha. yang kita saya rasa Datuk pun mungkin sepanjang pengalaman Datuk berada di lapangan sebagai duduk di menjadi pakar Ya. pakar perubatan Keluarga. pakar perunding perubatan keluarga Ya. di klinik dan sebagainya. Mungkin saya rasa Datuk memang akan terdedah juga dengan isu-isu sensitif di media sosial. Ya. Mungkin kan, dan kita ada banyak macam sekarang Datuk, senang aja seorang sekarang tengok telefon tu, tengah makan tengok telefon, Ya. tengok Dr. Google. Ya. Lepas tu pergi dekat Chat GPT, tengok carilah dia punya apa orang kata. Lepas tu ada juga yang tubuhkan macam WhatsApp group pakar Datuk. Ni bukan Ya. pakar, ni pakar inverted comma lah ni, Ya. pakar. Dan vaksin ni macam dia cakap, kita balik pada topik vaksin lah. Agenda berat lah, logam lah, benda-benda masuk dekat dalam tu kan. So, jadi Datuk, macam mana Datuk sendiri sebagai mungkin sama ada dulu atau sekarang pun mungkin dengan tim bahagian pembangunan kesihatan keluarga tu, macam mana Datuk tangani, saya boleh kata dalam inverted comma, dakyah lah, ajaran-ajaran yang Ya. tak begitu tepat lah. Ya. Kata ajaran sesat kan marah pula Ya. kan. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia khasnya bahagian pembangunan kesihatan keluarga secara berterusan akan menyebarkan maklumat yang betul tentang vaksinasi ini. Ya, apa-apa saja boleh dilemparkan di media sosial, ya. Tapi sebagai seorang warga yang bijak dalam melayari internet, ya, netizen lah, sebagai netizen, kita juga kena ada pengetahuan dalam kita melayari internet, ya. Tidak semua yang dimuat naik itu adalah benar, ya. Tidak semua adalah berdasarkan bukti-bukti saintifik, ya. Jadi cabaran kita dewasa ini adalah untuk membezakan perkara yang kita boleh terima. Jadi tidak semua perkara kita perlu percaya terima bulat-bulat. Sebagai netizen yang bijak, kita kena mengkaji dan kita kena ada satu perisai juga, satu pertahanan diri juga daripada serangan-serangan maklumat yang dilontarkan di alam maya tersebut. Jadi kita pun kena cakna tentang kaedah yang mana boleh pakai, mana maklumat tak boleh pakai. Jadi masyarakat di luar sana kena tahu maklumat mana yang boleh dipercayai. Ya. InsyaAllah maklumat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah berdasarkan fakta-fakta yang bernas, yang jelas, yang telah dikaji, dan kita ada regulatory agency yang sentiasa memantau perkembangan semasa. Jadi kepada warga di luar sana, nasihat saya adalah dapatkanlah maklumat yang tepat daripada saluran yang betul. Berkaitan dengan imunisasi, saya menyarankan agar dapatkanlah imunisasi khasnya kepada anak-anak
untuk memastikan anak-anak kita terlindung daripada penyakit-penyakit yang boleh kita cegah. Ya, Kat mana tu Datuk nak dapat kalau ni? boleh untuk di premis kerajaan, boleh dapatkan di klinik-klinik kesihatan, di klinik desa, ya. Kita ada hampir 3,000 klinik di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam penjagaan primer, dan mereka juga boleh dapatkan di klinik-klinik swasta tertentu. Mana yang mampu, mana yang bersesuaian, bolehlah memilih di klinik mana yang sesuai dengan mereka. Ya. So lagi satu Datuk, kalau macam kita nak dapat maklumat tentang kan Datuk kata tadi kita, sebab saya rasa memang kita tak boleh nak halang netizen ke atau siapa untuk dapatkan maklumat daripada sos yang mereka suka. Tapi mungkin kita boleh bantu nak dapatkan maklumat tu pergi kat web mana? Pergi kat website mana? Kat mana nak tekan tu Datuk? Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai website yang mana netizen boleh mengakses dengan mudah, ya, tentang jadual imunisasi, ya. Okey, jadual imunisasi. Jadual imunisasi. Dan kita juga ada maklumat-maklumat tentang vaksin yang boleh diakses. Yang boleh dibaca, boleh Ya, diakses. boleh diakses oleh masyarakat. Jadi pastikan tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton podcast, ya, sila dapatkan maklumat sahih, dan tepat, dan tidak menjadi doktor Google ataupun pakar WhatsApp yang orang kata hanya membincangkan benda-benda yang mungkin maklumat tu memang tidak tepat lah, tidak sahih. So kita ni. Okey Datuk, apa lagi Datuk yang Datuk rasakan, tadi saya dah bincangkan sikit, saya rasa saya dah kupas sikit yang pasal saya tak vaksin, saya sihat je kan. Tadi apa lagi Datuk mitos-mitos yang sedang berlaku di luar sana yang Datuk rasa penting untuk masyarakat ni tahu supaya dia tidak tersebar? Sebelum dia tersebar tu, kita cantas dulu. Okey, mitos yang biasa berlaku adalah dikaitkan vaksin ni ada side effect. Ada kesan sampingan. Tak maulah ambil vaksin. Ya. Sebenarnya memang vaksin, saya akui, dia ada memberi sedikit kesan sampingan. Ya. Tapi kesan sampingan tu adalah kesan sampingan yang kecil, yang minimal. Contohnya, dia ada kemerahan di tempat suntikan, ya, ataupun dia rasa lenguh dekat tangan yang disuntik, ataupun dia demam, ya. Ada juga ibu bapa yang memberi alasan, saya tak mahu bawa anak saya suntik sebab tiap-tiap bulan anak saya akan demam, jadi saya kena ambil cuti, ya, untuk jaga anak. Tapi kita kena ingat, mungkin sedikit kesusahan kerana kita kena memberi tumpuan kepada anak yang baru diberi vaksin untuk sehari dua akan boleh mencegah anak tu mendapat kesusahan yang lebih berat. Kalau anak tu ditipu penyakit yang berat, mungkin kita akan sampai 2-3 minggu untuk away daripada pekerjaan kerana menjaga anak yang telah ditipu penyakit, ya. Jadi kebiasaannya selepas disuntik tu mungkin anak tu sehari dua dia meragam kerana kesan tidak balas badan, mengenal pasti ada virus yang lemah yang dimasukkan, yang mana sistem pertahanan badan bekerja. Sistem pertahanan badan bekerja diterjemahkan sebagai badan merasa tidak selesa, suhu badan sedikit meningkat. Jadi sebenarnya fenomena itulah yang perlu kita betulkan, ya.
kesan sampingan memang ada, tetapi kesan sampingan itu minimal. Kesan baik vaksinasi jauh lebih besar berbanding dengan kesan sampingan minimal yang memang Akan ada akan lah, ada. mungkin ada. Ya. Jadi kita masyarakat di luar ataupun ibu bapa nak memastikan anak ni kena vaksin dilindungi, Ya. dia ada setiap benda mesti ada Ya, way dia ya. kan, Dan macam bagi tu saya kan. adalah Dia tak rugi kalau tidak mengambil vaksinasi sebab kita ada beberapa jenis vaksin yang memberi perlindungan sepanjang hayat. sepenuhnya sepanjang hayat lah. Jadi rugilah kalau Rugi. kita Dengar tu. tidak mengambil peluang mendapatkan vaksinasi yang membantu untuk kita hidup dengan sihat. Jadi basically kita katakan vaksin tu free, percuma, senang diakses, memberi perlindungan jangka hayat dan sebagainya. Okey Datuk, saya rasa untuk yang itu kita harap-harap saya memang percaya bahawa banyak perkara yang telah Datuk sentuh dan Datuk apa orang kata kupas tadi kan tentang vaksin tu. Sekarang ni masa mencemburui Datuk. Kita sekarang ni kita sampai ke soalan-soalan yang saya nak tanya Datuk. Apa harapan? Apa harapan Datuk terhadap masyarakat, terutamanya dalam untuk memastikan negara kita ni mencapai satu status negara sihat, womb to tomb, berdasarkan sekarang ni kita selalu menekankan nilai madani, berdasarkan menekankan ihsan, dan mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kita apa Datuk punya impian dan harapan. Okey, harapan saya lah khas tentang isu vaksin ini saya harap rakyat Malaysia di luar sana akan semakin positif terhadap pemberian vaksin supaya liputan vaksinasi yang diberikan akan cover 100% rakyat Malaysia. Mungkin saya tak boleh katalah 100% sebab ada segelintir kecil yang tidak sesuai diberi vaksin. Jadi sekurang-kurangnya kita sasarkan 95% lah. Sekurang-kurangnya berjaya kita vaksinkan. Lagi banyak lagi bagus. Agar kita semua boleh hidup dengan selesa, kita terlindung daripada jangkitan penyakit-penyakit yang boleh kita cegah. Negara kita tidak berhadapan dengan wabak yang boleh mendatangkan masalah yang besar kepada semua orang. Bila ada wabak, mungkin akan berkesudahan dengan kuarantin, tidak boleh hidup secara biasa dan akan memberi impak ekonomi kepada negara. Jadi produktiviti negara akan menurun, semua orang terjejas. Kalau kita boleh imbas kembali apa yang kita alami semasa COVID dengan MCO yang kita tidak pernah bayangkan berlaku, telah berlaku. Jadi saya harap masyarakat di luar sana akan cakna dan mengambil serius tentang kepentingan mendapatkan vaksinasi. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa berusaha untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi ambillah saranan ini agar memastikan anda mendapat vaksinasi yang sewajarnya. Itulah. Ini yang wajib Datuk Ini yang wajib yang kita kita sarankan, yang kita galakkan di sepanjang kitaran hayat, daripada ibu mengandung kepada kanak-kanak, kepada remaja, kepada dewasa sehinggalah ke usia emas. Terdapat vaksinasi yang diberikan untuk melindungi diri dari mendapat jangkitan yang boleh dicegah agar kita boleh hidup dengan sejahtera, insya-Allah. Itu yang kita kata perisai komuniti
kesejahteraan bersama tu lah. Betul. Jadi Datuk, lagi satu kan, mungkin di luar sana banyak akan bertanya lah, warga emas je yang terima influenza katakan, Ya. warga emas yang ada komorbid, Ya. yang ada diabetik ke, Ya. ataupun ada penyakit-penyakit lain. Ya. Bagaimana pula dengan yang kalau katakan orang dewasa, Ya. yang biasa, yang katanya dia tak pernah diagnose ada penyakit apa benda, boleh tak dia nak ambil? Tapi dengan sendiri ke ataupun dia boleh datang juga klinik kesihatan free? Macam mana tu, Datuk? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, kemampuan KKM berdasarkan perbelanjaan yang diperuntukkan, dan KKM kena menimbangkan di mana belanja itu nak disalurkan, dan biasanya kita mengambil kira kumpulan mana yang akan terkesan lebih. Jadi kita memberi keutamaan kepada kelompok yang tertentu, ya. Dalam konteks vaksin influenza, ya. Keutamaan diberikan kepada golongan usia emas yang ada penyakit. Ya, ini kerana sekiranya dijangkiti, komplikasinya boleh jadi lebih serius. Ya, ini adalah satu langkah yang dimulakan oleh KKM semenjak tahun 2025. Ya, sebelum ni kita tidak mampu memberikan pada warga emas, tapi alhamdulillah dengan perancangan strategik, kita telah memulakan secara berfasa golongan usia emas dengan penyakit. Untuk makluman semua, petugas Kementerian Kesihatan Malaysia memang diberikan vaksin influenza kerana terdedah kepada virus ini akibat kita berurusan dengan pesakit yang datang, ya. Namun rakyat Malaysia yang lain masih boleh mendapatkan vaksin influenza ini di klinik-klinik swasta, ya. Jadi buat masa sekarang, Kementerian Kesihatan memberi keutamaan kepada golongan rentan, iaitu warga emas dengan penyakit kronik tertentu. Ya. Datuk, apa pesanan terakhir Datuk? Satu ayat. Jom dapatkan vaksinasi. KKM menyediakan vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia daripada dalam kandungan sehingga ke usia emas. Jangan lepaskan peluang ini. Mari dapatkan vaksinasi untuk menjaga kesihatan diri kita semua. Sekian. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Nursiah pada hari ini kerana sudi berkongsi dengan kita dan juga para penonton semua. Perkongsian yang amat bermakna, amat dihargai. Dan kepada para penonton semua, saya percaya semua telah insya-Allah mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan sedikit sebanyak memberi pengetahuan dan juga tidak lagi ragu-ragu, ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam podcast Bicara Sihat episod ketiga. Ingatlah bahawa imunisasi adalah perisai kita. Perisai kita tidak boleh retak, dia mesti padu, ya. Dan pastikanlah kita mendapatkan maklumat yang sahih, maklumat yang tepat daripada saluran yang betul. So dengan itu, berjumpa lagi di episod yang seterusnya podcast Bicara Sihat bersama saya Dr. N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.